Okay, let's go. Kita pergi McDonald malam-malam. Sekarang hampir pukul 10 malam. Saja nak keluar beli makanan dekat McDonald. So malam ni saya nak try mix and match 4 piece nugget dengan fries. Tu harga dia lebih kurang RM6 saja. Lepas tu lagi satu ala carte, saya nak beli fillet of fish tanpa fries, tanpa minuman. Yang tu saya rasa dekat RM12 sebab burger saja kan. Tapi kalau beli satu set memang orang kata berbaloi lah. Tapi malas lah, saya tak nak air. Saya biasa tak suka sangat minum air berkarbonat. So itu sebelah sana tu McDonald, sebelah kanan saya. So ambil roundabout MRA tu, lepas tu pergi kat sana, beli kat drive-thru, lepas tu makan kita juga. Macam tu lah. Ni kan, compare dengan outlet lain, McDonald ni macam servis dia terlalu cepat sangat. Macam you order sekejap, berdiri dah dapat dah you punya bungkusan ke, atau your set yang you order. Compare tu adik-beradik dia orang ataupun franchise lain lah. McDonald ni kan, dia punya servis kan memang pantas tu. Kalau katakan kita order dekat mesin tu, you know, like you skip login, lepas tu you choose your makanan kan, lepas tu you bayar, lepas tu tunggu saja ikut nombor giliran. Memang laju dia orang buat kerja dia orang. Headcount sama saja. Compare dengan kedai adik-beradik dia orang yang franchise lain, kalau kita pakai jenis yang sama, dia ada panel yang sama. You order, lepas tu you tunggu kan. Tapi franchise lain tu, you macam tunggu dia orang sampai tangkap ayam, baru nak sembelih, baru nak masak, lepas tu nak packing, nak macam-macam kan. So macam dalam tunggu satu package tu dah McDonald dah serve dekat 5-6 orang dah, macam tu. Tak kira besar mana satu-satu orang tu dia order kan. So pasal tu kadang-kadang McDonald tu kalau you betul-betul cakap fast food, memang dia fast food lah. Compare tu yang lain semua cakap saja fast food, tapi dia jenis fast food tapi tak secepat yang kita dapat lah. Kena tunggu lah memang. Apa tu tak pernah cakap lah, macam tu Mara tu roundabout. So saya rasa roundabout ni paling penting dekat kawasan Selayang, Jalan Kuching, Jalan Ipoh. Siapa nak pergi Wan Utama, Damansara, Batu Cave ataupun Genting kan, ataupun Rawang. So roundabout ni memang one of the busiest kot. Masa pagi-pagi ni memang kalau siapa yang duduk jauh belakang daripada roundabout ni, memang disangkut traffic jam lah. Confirm sangkut traffic jam. Okay, saya nak pusing. So dia macam U-turn lah lebih kurang lah. Datang balik jalan yang sama, lepas tu pusing balik. Okay, kita kena berhenti sini pula, ada traffic light. Okay, kita tunggu. Lepas tu McDonald kan, kalau I pun tak tahulah, kalau you order through Grab ke, compare to others kan, memang McDonald ni salah satu makanan yang you akan dapat cepat lah. Sebab dia counter dia kan, tak tahu macam mana dia efisiensi dia. Dia pun ada ayam goreng, dia pun ada burger, pelbagai jenis burger kan. Dan menu makanan dia terlampau banyak saya rasa lah. Nak cakap banyak compare dengan others bukan sebegitu, tapi memang ada banyak lah. Tapi the thing is that tak tahu macam mana diorang manage lah. Mungkin training diorang power kot. Walaupun dia sebelah-menyebelahan dengan adik-beradik diorang, dengan kedai franchise lain, oh memang kena tunggu lama weh. Sampai penat menunggu pun kadang-kadang tak dapat, sampai bosan boleh keluar macam tu. So jalan ni menghala ke Sungai Buloh, Seri Damansara, Wan Utama. Dia jalan pecah lah, kiri kanan macam tu kan. Lepas tu bandar-bandar yang penting lah. Saya rasa Elmina pun boleh pergi pun. Elmina, Saujana, apa lagi, Kundang, semua ni boleh pergi. Sebenarnya dekat Lata pun boleh lalu, kat sini pun saya rasa boleh lalu. So ini jalan lama.
Kalau siapa nak pergi macam Elmina, Kundang, mana lagi ya, yang The Luge kan, Luge tu macam dia masa kita naik Lata Highway, kita boleh tengok macam The Golden Eye Ferris wheel lah. So dia ada macam theme park baru kan, kita boleh nampak benda tu. So kawasan-kawasan macam tu kita boleh pakai jalan lama macam ni. Ni ikut dalam Sungai Buloh, lepas tu ikut jalan lama, dia akan left right macam tu. Kita boleh sampai lah. Okay, kita dah sampai dekat kawasan lain. Ada Coffee Bean, tapi Coffee Bean tu saya lebih suka Nescafe. Saya buat kat rumah lagi cantik. Ni semua boleh jugalah, kadang-kadang sekali-sekala boleh lah. Memang suka pun. Okay, pandu lalu dekat sini. Mix and match. Satu dengan hari ni hari Jumaat, so tak salah makan. Saya rasa tak salah lah, kadang-kadang night snack makan seorang ni okey jugalah. Tengok macam mana. Saya pause sekejap lah. Hello. Hello. Okay, saya nak mix and match satu 4 piece nugget dengan fries. Lepas tu fillet of fish bagi a la carte satu. Tak nak tartar sauce. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, bayar depan alright. Bayar depan kan? Okey. Tengok sepantas macam tu order. Terus dia orang pun faham, kita pun faham. Sekarang bayar duit. Masa saya dah bayar duit kan, pergi dekat tempat apa? Pick up dia memang dia cepat lah. Sekejap Saya pakai kad. Saya pakai kad. Okey. Okey, selesai. Okey, receipt dah dapat. Kita tengok berapa lama servis diorang. Tak silap saya laju lah. Okey, anytime coming. Okay, mungkin saya punya lambat sikit sebab saya customize. Dua receipt ke? Satu je, okey. Satu yang fillet fish dengan mix and match kan? Ya, betul. Alright, thank you. Tengok laju tak habis saya nak cakap dia dah ready dah. Saya ingat saya nak cakap saya punya packing ni lama sikit pasal saya customize fillet of fish sebab saya tak nak tartar sauce kan. Mana tahu diorang dah siap sedia bubur tartar sauce, lepas tu dah bungkus kan. Jadi mungkin dia kena buat baru, tapi tengok dah sekejap weh dah buat. So bungkusan pun dah dapat. Nak cari pot kat sini memang tak dapat lah sebab tempat ni semua macam highway kan, terlalu ramai. Mesti ada orang balik daripada tempat-tempat yang lain singgah kat sini kan. So McDonald tu kan, dia itulah, dia cepat tau. Order saja tak sampai habis cakap pun dah barang dah dapat kat tangan. Itu saya order 2 barang. Kalau saya order 5 barang pun pasti dapat waktu yang sama. Okey lah, saya punya matlamat tercapai hari ni. Saya nak tunjuk saja buat konten, nak tunjuk pasal McDonald, laju mana diorang buat kerja diorang. Okey lah, dah dapat benda tu. Alright. So saya nak enjoy makan McDonald ni. Nanti apa-apa saya sambung, nanti saya buat review kalau ada lah. Alright. Okay, thank you, bye.